Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perkembangan terkini untuk makluman sahabat penjarum seluruh Malaysia, maklum balas telah diterima daripada pegawai khas YB bahawa maklumat dan hujah dalam nota sokongan PGIRM berkaitan cadangan agihan dividen KWSP secara bersasar akan digunakan sebagai rujukan dalam perbahasan di Dewan. Ini menunjukkan suara pencarum didengari dan diberi perhatian di peringkat Parlimen. Pendirian PGIRM kekal konsisten. Pendekatan bersasar adalah langkah bertanggungjawab bagi membantu golongan benar-benar terdesak tanpa menjejaskan prinsip simpanan persaraan jangka panjang. KWSP adalah dana persaraan. Keutamaan harus diberikan kepada mereka yang benar-benar memerlukan. PGIRM akan terus membawa suara pencarum secara berfakta dan berhikmah. Jelas Presiden PGIRM iaitu Azmi Mohamad Tahir. Seperti yang anda sedia maklum, hakikat sebenar ramai yang terkesan dengan kenaikan harga barang dan kos sara hidup. Walaupun ada yang telah bekerja selepas wabak COVID-19, mereka masih lagi terpaksa berjimat cermat dari segi perbelanjaan dapur dan makanan harian. Setiap rakyat tidak sama kesusahan dan kesenangan hidup mereka. Oleh itu, pada yang masih dalam tertekan dan terdesak, amat memerlukan wang lebihan untuk selesaikan masalah hutang tertunggak agar dapat hidup tenang dan selesa. Semoga perjuangan cadangan ini dapat diterima oleh pihak kerajaan Madani. Semoga dipermudahkan segala urusan kita semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.